Dalam buku tu, apakah sejarah yang berlaku sewaktu awak tulis, awak rasa macam aku tak nak tulis kisah ni? Dan kenapa tak nak? Okey, ada satu zaman, iaitu zaman sebelum kelahiran, zaman sebelum pemerintahan Abdul Rahman An-Nasir. Ini pun zaman yang paling saya tak suka untuk cerita panjang. Saya di peringkat awal saya tulis buku ni, saya skip bab tu. Iaitu gap di antara Abdul Rahman An-Nasir dengan khalifah sebelumnya, lebih kurang 25 tahun. 25 tahun ni di peringkat awal, pada tahun 275 dan tahun 300 Hijri datangnya Abdul Rahman An-Nasir. Okey, tengah-tengah ni saya kalau boleh nak skip. Tapi bila fikir balik, saya dah siap tulis buku ni. Saya dah siap tulis satu buku ni. Saya tengok balik bab tu, aku rasa macam tak kena kalau aku tak cerita bab ni. Sebab kalau kita tak tahu, tak hayati betul-betul 25 tahun apa yang berlaku ni, kita tak tahu betapa hebatnya Abdul Rahman An-Nasir. Sebab saya terlalu fokus, tak sabar nak cerita pasal Abdul Rahman An-Nasir sehingga saya skip 25 tahun tu. Bila saya tengok balik, ya Allah, zaman ni penting ni. Penting sebab apa? Sebab untuk kita faham siapakah Abdul Rahman An-Nasir ini, perlu untuk kita tahu bagaimana suasana dia membesar. Bagaimana suasana dia membesar, iaitu zaman fitnah. Zaman ni disebut sebagai zaman fitnah. Zaman fitnah kerana apa? Kerana umat Islam di Andalus daripada satu kerajaan berpecah kepada 6 ataupun 7 kerajaan. Semuanya kerajaan masing-masing keluar daripada pemerintahan asal Bani Umayyah. Jadi masing-masing duk berperang. Dan sehingga ada satu tokoh yang lahir di zaman ini, nama dia Umar bin Hafsun. Umar bin Hafsun ni lah orang panggil bapa ulah yang paling besar di Andalus. Sebab apa? Dia ni lah punca bagaimana Andalus itu berpecah. Betapa jahatnya Umar bin Hafsun ini, dia berjaya yakinkan kerajaan Kristian daripada utara untuk menyerang Andalus. Sebab apa? Sebab bayangkan, peta Andalus, bayangkan peta Andalus yang besar, ada selatan, ada tengah, ada utara. Kerajaan Bani Umayyah hanya berkuasa di tengah Andalus. Di selatan pula dikuasai oleh Umar bin Hafsun. Manakala di utara dikuasai oleh kerajaan Kristian. Bayangkan kerajaan Andalus dikepung oleh Umar bin Hafsun dengan kerajaan Kristian daripada utara. Jadi kerana kejahatan Umar bin Hafsun tadilah, dia berjaya yakinkan tentera Kristian, dan dia tak cukup sekadar tu. Dia hasut seluruh Andalus. Dia hasut semua orang Islam di Andalus, terutamanya orang-orang Andalus yang bukan daripada keturunan bangsa Arab. Dalam buku saya ada cerita kelas sosial ataupun jenis masyarakat yang ada di Andalus. Ada orang Arab, ada orang Amazigh ataupun orang-orang Barbar, ada juga orang asal Andalus. Orang asal Andalus pula terbahagi kepada dua. Ada yang masuk Islam, ada yang bukan Islam. Jadi orang-orang yang Andalus yang bukan Islam dengan orang Islam ni dihasut oleh Umar bin Hafsun untuk memberontak. Sebab apa? Sebab kata Umar bin Hafsun tadi, sesungguhnya kerajaan Bani Umayyah ini ialah kerajaan Arab. Kerajaan yang merampas tanah asal kita. Sedangkan mereka tak tahu yang kerajaan Bani Umayyah ini, walaupun mereka Arab, mereka telah menyatukan seluruh Andalus atas nama Islam. Jadi dia tak ada isu kamu Barbar, kamu Amazigh, kamu Andalus ataupun kamu Arab. Isunya ialah kita Islam. Tetapi jahatnya Umar bin Hafsun ini, dia hasut semua, kita orang Andalus, kita yang paling berhak untuk menjaga kawasan ini. Kita yang paling berhak untuk memerintah kawasan Andalus. Kenapa kita nak serahkan kepada Bani Umayyah? Daripada hasutan tadilah, ratusan ribu orang-orang Andalus yang bukan Arab, bukan Barbar, bersama dengan Umar bin Hafsun untuk memberontak. Sehingga akhirnya di seluruh selatan Andalus dikuasai oleh Umar bin Hafsun. Bayangkan 33 tahun ataupun 30 tahun Umar bin Hafsun berjaya menjadi duri dalam daging. Ada satu kemuncak di mana Umar bin Hafsun mula tunjuk perangai sebenar dia, iaitu ada satu tahun ni, setelah dia tengok orang-orang Islam yang Andalus ini mula berpaling tadah daripada Umar bin Hafsun, maka apa dia buat? Dia masuk agama Kristian. Dia isytihar ke seluruh Andalus bahawa hari ini aku bukan lagi Umar bin Hafsun, aku adalah Samuel. Dan Samuel ini ataupun Umar bin Hafsun ini diangkat oleh orang Sepanyol moden sebagai tokoh nasionalis. Sebab apa? Dia yang bangkit sebagai wakil kepada orang Andalus untuk lawan Arab. Jadi ini dah menjadi kisah rakyat yang masyhur. Sedangkan dalam sejarah Islam, Samuel ataupun Umar bin Hafsun ini adalah pemberontak.
adalah pengkhianat. Dan disebabkan dia masuk Kristian tadi, maka lebih ramai orang Islam berpaling tadah daripada dia. Dulu orang-orang Andalus bersama dengan Umar bin Hafsun untuk lawan Bani Umayyah, bukan lawan Islam. Okey, kena jelas Mereka nak lawan Arab, bukan lawan Islam. Bila Samuel murtad, maka kita pun nampak yang orang-orang Andalus sebenarnya bukan lawan Islam, dia lawan Arab. Akhirnya ramai berpaling tadah dan bersama dengan Bani Umayyah untuk lawan Umar bin Hafsun ataupun Samuel tadi. Dan kemuncak kepada pemberontakan ataupun pengkhianatan daripada Samuel tadi, dia berjaya tarik sokongan daripada kerajaan Leon, kerajaan Kristian di utara Sepanyol, untuk bersama beliau untuk kepung Andalus. Dan ada satu tahun ini, iaitu pada tahun 293 ataupun 295 Hijri, berlaku satu perang di Cordoba, di luar ibu kota Bani Umayyah. Yang mana perang ini, bayangkan kalau perang ini Bani Umayyah kalah, maka seluruh Andalus akan berada di bawah Samuel. Tapi akhirnya takdir Allah SWT, Samuel kalah dan dia lari. Dan zaman ni penuh dengan kekacauan yang saya sendiri sebelum saya tulis pasal ni, saya baca daripada awal, macam tak menarik nak masukkan dalam buku ni. Tapi bila fikir balik, aku kena masukkan. Aku kena bagi orang faham apa konteks, apakah suasana suasana apakah Abdul Rahman An-Nasir ini datang. Jadi bila kita faham suasana yang berlaku ini, maka kita pun faham, orang muda ni betul-betul hebat. Sebab apa? Sebab dia datang di saat Andalus hampir hancur. Peta Andalus tu hampir jadi semua Kristian sebab Samuel tadi. Bayangkan, Samuel tadi dah asalnya Islam, kemudian masuk Kristian dan dia berjaya tarik sokongan daripada kerajaan Kristian untuk hancurkan Andalus. Kalaulah perang Cordoba tadi Samuel menang, akhirnya Andalus tidak kita tidak akan tahu sejarah Islam di Andalus selama 800 tahun. Mungkin 300 tahun dah habis sejarah Islam di Andalus sebab Samuel tadi. Dan ini bab yang paling saya tak suka, tapi saya kena kuatkan diri juga untuk tulis. Sebab apa saya tak suka? Sebab tadilah terlalu tergesa-gesa untuk cerita pasal zaman emas. Jadi kalau fikir balik, sejarah ni bukan untuk kita tahu zaman emas saja. Ini poin yang paling penting yang saya belajar daripada sejarah, ialah sejarah ni bukan tentang kehebatan semata. Sejarah ini bukan tentang keemasan, keagungan semata-mata, tetapi sejarah-sejarah kemunduran dan kejatuhan ini juga kita kena ambil berat dan kena hayati. Supaya apa? Supaya kita tidak buat ataupun kita tidak terjerumus di dalam kemunduran yang sama. Itu sajalah. Okey, beres.